Gilir-gilir pelajar perempuan dikerjakan dalam bilik kelas. Dah gila ke apa pelajar-pelajar ni? Kes ni kena buat kita muhasabah di mana silapnya dan macam mana nak cegah agar tak jadi lagi. Sebelum tuding salah kepada guru dan sistem pendidikan sekarang yang dah tak benarkan rotan, jom kita fikir balik macam mana kita hadapi usia remaja dulu masa mula balik. Cabaran yang sama dulu dan sekarang ialah tiada siapa nak bimbing emosi seksual. Yang tebal malunya, hadap sendiri. Paling teruk dia buat ialah puaskan nafsu dengan tangan sendiri. Yang ada geng di sekolah, keinginan tu dikongsi sembang-sembang dengan geng. Yang ni bahaya, boleh sampai tahap cari mangsa. Bila ramai, jadi berani. Mak ayah ambil peranan betul-betul bimbing keinginan anak-anak, ajar anak tapis pendorong keinginan tu yang ada di hujung jari. Nak seronok dengan perkara tu, tunggu kahwin nanti. Sebelum tu, nikmati dengan cara patuh syariah, masuk tidur awal, amal bacaan-bacaan sunat sebelum tidur, biar nikmat tu datang masa tidur je dalam bentuk mimpi basah. Jangan cuba realisasikannya ketika sedar. Cara lain untuk bendung keinginan seksual remaja, saya sambung dalam video seterusnya. Jemput follow saya, like, komen dan share dulu video ini.